Motor dekat depan abang ni, motor apa ni bang? SYM VF3i 185 yang saya dah customkan jadi tayar besar. Konsep motor ni kita lebih kepada MotoGP lah. Tapi mini MotoGP, sebab nak pakai motor besar kita berkemampuan, kita pakailah barang-barang motor besar. Visor ni kita custom daripada panjang airbrush. Guard R25 kita custom. Fork kita pakai fork Nazar Blade. Juga T-clamp tu kita custom. Sport rim kita pakai CBR 919, liper Nissin 4-pot. Floating disc kita pakai yang aftermarket punya. Footrest kita memang untuk SYM, cumanya kita custom asal dia dua. Yang ni kita custom jadi satu. Arm kita pakai CBR 919, berantai kita pakai RCB. Okey, untuk rim belakang kita pakai rim daripada R1 sebab kita nakkan 6 inci tu tahap lebar dia. Kita pakai kaliper daripada Nissin 4-pot. Exhaust kita pakai HM. Tayar pula W Rosso saiz 260/17. Okey, daripada spek enjin nak bawa rim yang besar-besar macam ni, kena modify ke atau boleh maintain enjin standard? Kalau ikutkan kita boleh je enjin standard, tak ada masalah. Dia tak berat mana pun, cumanya untuk pick up memang tak ada lah. Tapi macam saya buat spek piston masih mengekalkan standard 63.5, tapi kita dah buat full spek lah. Bahagian-bahagian bawah semua kita dah buat. Final ratio, gearbox semua kita dah kacuk dengan Yamaha. So apa lagi next project untuk motor ni? Next project untuk motor ni, mungkin tahun ni kita nak tukar colour lain pula. Kita nak tukar livery lain, InsyaAllah. Bergantung bajet, bergantung dana. InsyaAllah ada wajah baru. Ada orang yang tengok video ni, tiba-tiba dia berkenan pula nak beli motor ni. Berapa harga berani buka? Buat masa ni tak terfikir lagi bang. Sebab motor ni ada kembar dia. Ada kembar? Ada kembar dia. Kembar dia tahun lepas accident, tapi dalam proses restoration balik. Tapi yang tu kita pakai single arm semua. InsyaAllah ada rezeki nantikan kemunculan kembar dia pula. So far dah berapa tahun nak pakai motor ni? Motor ni saya rasa dah 5 tahun daripada start. Yang saya pakai ni pun model V2 yang warna merah hitam tu. So pengalaman pakai motor SYM 185 ni macam mana? So far saya sangat berpuas hati lah. Brand yang kita tak jangka, lepas tu punya performa enjin sedap. Walaupun standard sebelum ni, tangki besar, kita boleh jalan jauh. Cruising dia memang A. Kita nak abang belanja bunyi sikit bang. Alamak. Okey. Okey bang, terima kasih banyak bang. Baik bang, terima kasih bang.